tu, tahun 2002, mak saya pergi umrah tau, tahun depan tu. Dia pergi dengan syarikat dulu, pergi kan boleh sampai 16 hari, 17 hari dulu kan. Lepas tu syarikat travel yang berjanji dengan mak saya dulu dalam 2-3 ribu dah pergi umrah. Daripada 14 hari tiba tinggal 13 hari, tinggal 12 hari. Last sekali 11 hari 9 malam. Tapi mak saya tak cakap. Jangan hati dia kata, ya Allah aku nak pergi, ya Allah aku tak puas hati betul. Tapi mak saya tak nak cerita. Bila saya dapat juara ni, baru mak saya cerita, sebenarnya mak doa yang dulu mak tak puas hati sebenarnya. Ya ke mak? Itu yang dapat tu. Dapat dia pergi free, dan dia dapat pergi 16 hari. Lepas tu dia seorang, dia dengan mak dia, mak long saya dengan arwah nenek saya pergi dengan mak saya, sebab pak saudara sponsor biar pergi sekali dengan mak saya. Dan pergi dengan grup 40 orang, semua pegawai-pegawai JAKIM. Memang ustaz-ustazah mah. Mak saya kata puas betul pergi kali ni. Dan tahun depan tu mak saya dapat pergi haji. Saya kata apa? Tak apa mak, saya ni sendiri saya akan usaha sendiri. Saya ni duit hadiah ni bagi kat mak. Bagi kat mak ni yang tiket umrah ni. Tapi saya besok pergi umrah, saya kocek duit saya sendiri. Alhamdulillah. 10 tahun lepas tu baru boleh pergi sendiri. 10 dapat je, alhamdulillah. Jadi kalau cerita tentang pasal ceramah lah okey. Dulu bila saya berceramah, saya bekerja. Saya kerja di Majlis Pembenaran Seremban. Sebagai? Dan sebagai yang saya katalah bahagian undang-undang. Mula-mula saya jadi penolong pegawai undang. Lepas tu sebab tu saya dinaikkan pangkat. Lepas tu saya dapat tawaran pula jadi pengarah undang dan penguasaan. Di Majlis Pembenaran Nilai. Kita akan sambung kisah Ustaz itulah. daripada seorang pekerja kerajaan